Mana tutup aku? Alah, asal kau sedut dulu ni. Tik al-aulawiyat. Susah lagi lah. Mengutamakan perkara yang sepatutnya. Dan padam muka kau. Aku tersalah tendang. Kau tengok kau tendang jalan kan tadi. Dah jalan. Cepat kau angkat. Sekejaplah. Angkat kan? Umi. Suruh aku bantai kau. Kau angkat. Cepat angkat. Siapa suruh kau orang tu elok je bawa atas tu kau nak. Jatuh aku. Jatuh biarkan aku tak nangis. Aku tak kisah. Oh, okey. Cepatlah angkat. Aduh. Kau nak buat lemah pula kau kat sini. Kejap. Cepatlah. Sekejaplah. Aduh. Tangkap Tak tangkap siap. Cepat. Alah, pin aku dah cabut lah. Sabar bodoh. Kau jangan. Apa kau rekod ni? Kau pula lihat. Kau barulah solid. Tak nak. Tak baik. Ada. Apa ni kau buat ni? Dah cepat tanya. Biarlah aku pegang. Aduh, cacat lah. Sekejap. Rotate. Dah. Nampak ke? Tak nampak muka. Yalah. Hancur. Macam longkang lantak kau. Masuk longkang tu. Dia muka kau. Alah weh. Masuk longkang tu. Ya tu. Dah hilang dah. Takkan kau nak masuk dalam ni? Alah, kenapa lah ada? Biarlah, Marisa. Dah tak nak dah. Aku rekod dah. Alah, senangnya tu. No. Ambil Kena pergi nombor 3. 3 terus. Tak. Satu dulu. Apa ni? Ambil batu tu lah. Tak pandai main. Alah, ambil tu macam mana? Bodoh lah. Sabarlah aku buat betul tu. Tak boleh pijak. Faham? Ambil tu macam ni. Ambil batu kau mana? Ambil dekat nombor 1 ni. Kau buat pula. Kucing. Mana boleh balik tengok-tengok? Tak acik lah. Ada aku. Tak boleh. Kau lompat. Kau ni kan? Tak pandai lah. Apa yang dalam? Jom. Mana boleh macam tu? Apa lagi? Mana ada 7 2 kali? Allah maha menyaksikan segala perbuatan dan mendengar segala percakapan dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Jangan nangis kan, nanti bulu mata kau jatuh. Nanti bulu mata kau dah tak lentik kalau kau nangis. Tisha ke? Tisha. I don't know. Ikut rambut-rambut tu. Kau cari rambut-rambut tu ke? Dah tu, apa yang kau tengok? Apalah kau? Okay, sekarang ni kita orang dah dekat longkang. Takutlah. Kau takut apa? Aku akan, kalau aku macam tu, aku akan pura-pura berani. Tapi aku tahulah dia tahu aku takut. Apa ni tak faham? Contohlah aku kalau pagi macam malam semalam kan dia orang semua keluar. Benda tu tahu yang kita tengah takut. Tapi aku pura-pura berani gitu. Semua orang keluar bila? Malam tadi Dada balik. Lepas tu aku pun sambunglah buat sejarah. Lepas tu Muti kat bilik lain, dia ada kat bilik lain, Sofia kat bilik lain. Aku seorang-seorang lah. Lepas tu pula kan aku dah tidur time maghrib kan. Jadi aku tahu yang Muti dia boleh solat sunat ke, kan kita kena tidur dulu. Aku pun solat. Aku dah takut juga tu. Sama lah macam aku tadi. Cepatlah kau nak tak. Penyesal. Menyesal seumur hidup kenapa aku pergi sini macam tu.
Nanti kalau kau salahkan aku, semua salah kau. Semua salah kau. Kau yang tolak aku. Kau yang tak pernah jatuh kat iPad aku? Tak. Pernah. Tak pernah langsung. Pernah. Kau pernah jatuh kat mana kat Blue J. Kau letak kat atas almari aku, tapi terjatuh. Aku dengar benda dalam tu. Nanti charger kan, Waktu tu kau tengah buat poster Erin. Habis treatment fisioterapis cinta. Doktor cinta tulang. Doktor tulang cinta. Tak pula aku cakap aku nak dedak